Kura-kura ada alaikum. Assalamualaikum 23 Turtle. Welcome back to channel Movie Turtle. Okay guys, so apa yang saya nak buat hari ni adalah saya nak buat persiapan bukan persiapan untuk berperang, tapi persiapan untuk mancing guys. Besok pagi pukul 6 saya nak pergi mancing dengan abang saya, lepas tu dengan kawan saya. Diorang ajak mancing. So korang nak tahu kita pergi naik apa? Okey, saya hari ni pergi naik kereta Vitara Gaban Saleh. Dia Gaban Saleh sekarang dia ada dekat hospital, dia sedang menjalani pembedahan siang tadi. So alhamdulillah dia dah sihat. So saya WhatsApp dia kat Gaban nak pinjam Vitara lah, nak pergi mancing. Ya dek. Kawan balik kejap. So sekarang ni saya tengah buat prepare saya. Work. So sekarang ni siapa yang saya nak buat? Saya nak buat preparation Saya nak nak ikat tali-tali apa semua, nak ikat batu, nak ikat kili, ikat mata kail, dan kita nak buat persiapan. So sekarang kita gerak pagi, kita tak ada sarapan, kita beli nasi lemak je jalan, sarapan kat tepi sungai sana. So tengah hari mungkin kalau ada rezeki dapat udang, kita makan Maggi kari udang lah. Kalau ada rezeki lah. Kalau tak ada, kita makan Maggi kari kosong je kat sana. So kita terpaksa pinjam ibu punya periuk, pinggan, lepas tu dengan sudu sikit lah. Lepas tu korang kena stay tune lah video saya sampai habis kalau nak tengok apa yang saya buat. Okay guys, stay tune, let's go. Okay guys, so sekarang apa yang saya nak buat, saya nak isi air kat dalam ni untuk kemudahan kita kat sana lah. Kita nak basuh-basuh apa ke kan, buat biar banyak, jangan sikit kan. Jangan bagi lecah sana, tak selesa buat kerja. Apa ni, kita basuh-basuh sikit, lepas tu kita tunggu dia penuh. Kita plan kat sana mungkin mungkin pagi ataupun sampai tengah hari lah. Lepas tu kita balik lah dalam pukul lepas subuh tu kan. Lepas subuh tu kita terus gerak. Kita cari kedai nasi lemak ke apa kat sana, beli bungkus siap-siap, kita terus makan sarapan kat tepi jalan je. Kita terus sarapan tepi sungai je. Kita tak ada sebelah kedai apa semua, tak ada. So kita takut waktu ada orang. Saya mancing dah berapa kali dah. So saya punya abang tu asyik ajak. Lepas tu saya pun dah ayat diri saya, dia kata boleh. So saya pergi lah. Dengan Gaban pula, dia bagi pinjam Vitara dia. Memang best lah. So kalau korang ada juga yang komen kenapa video saya pendek, video pendek. Okey, saya tengah usahakan nak buat video tu lebih panjang. Minta maaf lah sebab saya pun first time, bukan first time lah, kira baru sangat lah belajar pasal YouTube. So saya akan cuba buat yang panjang dan memuaskan korang. Kalau korang suka, tak ada masalah. Ni air paip je sampai sana kita masak. Air masak tu masak sendiri lah. Adik, kenapa pakai helmet malam-malam? Kenapa? Gelap A few moments later. Okay guys, so sekarang kita dah pinjam ibu punya pinggan kuali dengan Maggi Tapi Maggi kita beli tadi kat kedai. Maggi bukan pinjam kuali kita pinjam ibu punya kuali. Masak esok. Lepas tu pinggan 4, garpu sudu sikit. Pinggan 4 sebab yang pergi besok 4 orang. Yang pentingnya Maggi. Maggi lah penting. Kalau ada rezeki besok, kita akan makan tengah hari, makan Maggi udang galah. Sedap kan? Sedap kan? Sedap mana sedap. Okay guys, so Si Gajah. Jantungku berdebar
Okay guys, so alhamdulillah kita dah siap kemas barang-barang untuk kita orang pergi besok pagi sebab apa kita ke bawah, sebab besok pukul lepas subuh kita memang kena terus gerak. Kalau kita tak gerak, udang mungkin makan pagi kita tak tahu kan. So kalau korang nak tengok hasilnya, korang kena stay tune video ni guys. Korang jangan lupa support video ni. Okay, yang mana komen video saya tu sangat pendek, saya akan cuba usaha yang terbaik untuk buat video panjang-panjang tadi. Kalau korang suka, salahnya ni. Korang kena tengok besok pagi kita bergerak. Let's go. The next day. Okay guys, so alhamdulillah kita dah pun bergerak ke lokasi memancing So hari ni kita ada 4 orang, abang saya, lepas tu kawan saya dulu, lepas tu dengan abang belakang. Okay, kalau korang nak tahu kita nak pergi ke sungai mana, korang mestilah kena tengok video ni sampai habis kan. Kalau korang tahu dekat mana lokasi kita. So sekarang ni sarapan kita dah beli apa semua. So sekarang ni kita orang dua pergi Seminyak. Lepas tu mungkin nak singgah kedai mancing biap nak beli mata kail. Tak cukup pergi 4 orang mata kail sepaket. Nanti sangkut habis mata kail. Janji nak gerak lepas subuh, tapi tak macam mana dah dia boleh temberang. Dia datang pukul 7.30 geng. Memang dah lambat lah kat situ. Okay, so korang layan kita punya jalan. Let's go. Okay guys, so alhamdulillah kita dah sampai dekat spot dia. So sekarang ni kita nak parking, kita nak turun barang guys. Ni nampak sini dia. Air agak besar tapi tak jelas. Boleh mancing. Okay guys, let's go. Spot kita dah sampai geng. Memang agak menarik spot dia kat sini. Memang cun lah. Memang cun sangat lah spot dia. So harap ada rezeki lah kat sini geng. So sekarang kita tengah reverse. Potong. Okay. Lagi. Kereta keluar masuk lagi. Sikit lagi. Ya, sikit lagi belakang. Jauh lagi lah. Jauh. Okey aja dah. Alhamdulillah kita dah sampai. So sekarang kita nak turunkan barang-barang mancing Rezeki tak ada orang dekat sini geng. Memang sangat rezeki lah tak ada orang. Nah, tangguknya kita bawa. Manalah tahu dapat ikan patin, tak boleh nak turun Umpan apa? Ini umpan roti. Umpan yang kita pakai, kita try pakai cacing. Lepas tu kita ada umpun-umpun. Lepas tu kita ada sawit perap untuk mancing patin. Dan ni adalah untuk potong umpan Okay, so apa masa jom kita mancing. Let's go. Okay gang, let's go gang. Kita bentang dulu kita punya. Ini mesti kenyang ni. Nah. Besar batu. Nah, kenyang betul. Punya? Huh?
Ya, bukan nak pakai mana? Nak yang ni. Ni ambil tu dua. Hah? Pakai mana? Pakai aja tu. Panjang pula pelepah sawit. Apa? Okey, kita dah siap lipat kabel apa semua. Kita mancing. Sekarang ni tujuan pertama kita nak cari lauk untuk makan tengah hari. Okey, sekarang ni pancang kita tak ada Kita nak pergi ambil pancang. Ini abang zaman dia kata dia mencari patin tegah. Sekarang ni kita nak cari pancang. Pancang tak cukup kan. Ini sesi cari pancang Tu ada lagi. Ni tumbuk cari ulat ni. Kau nak cari pancang ke nak buat ni listik? Oh my god. Mana lagi? Dia kalau pakai mic sendirian tak apa. Okay guys, kita cari pancang Dia ni baru balik kerja terus. Ada? Mana pancang Ada itu buatnya pancang. Okay, dapat satu je guys. Okay, aku ada satu je sana Okay, tu. Tu ada tu pancang sawit tu. Aku dah ada dah. Aku dah ada. Okay guys, so sekarang ni kita orang dah ada satu pancang. Dia dah cukup dua. So jom. Makai dah siap ikat so nak buat simpul belakang je. Buat simpul, ikat siap-siap. Lepas tu kita mancing. Lagi seorang ni tak boleh nak rakam dia tengah mengisap rokok. Isap rokok tak boleh masuk video. Saya takut kena ban geng. So korang kena tengok video-video kita ni. Tengok video saya adalah satu kewajipan anda. Man, wah lagi satu pancang. Pancang satu lagi. Boleh tak? Lagi satu. Pancang. Kayaknya boleh cakap ke kalau nak cakap. Tak pakai mic. Gadung. Tak apa lah terladung apa tu. Patut tu mana? Pakai. Tu. Mau tudang. Jaman. Wah, aku baru pancang satu tu. Batu. Oh, batu ni mati. Tak pakai batu hidup. Pakai kau batu apa? Batu satu apa? Okay kan, jom kita pancang kan. Cukup pancang lah. So sekarang ni saya bawa korang pergi cari pancang. Kita pakai batang sawit je pancang batang sawit. Sebab kita nak main mancing gantung kan. So kita kena pakai batang sawit je.
So sungai ni airnya agak dalam memang dalam gila lah. Tengok pun macam dalam. So hati-hati lah. Biasalah mancing semua benda kena hati-hati. Harap hari ni ada rezeki tak banyak, sikit pun tak apa. Jadi Tuhan bagi. Kita pakai batang sawit je lah, sebab pokok sini agak kurang. Yang ada dekat sini hanyalah pokok sawit. So kita kena pakai pancang pokok sawit geng. Pun agak sukar lah nak dapat pokok sawit. Tak ada lagi yang sini. Kita kena cari tempat lain. So jom kita cari. Let's go. Tang cây pong pong, có tang cây sông sông, nang cá xe, nang untat tat, kuyong sayang yang. Tang cây pong, có tang cây sông, nang cá xe, nang untat tat, kuyong sayang, tang cá xe. Tang cây pong, có tang cây sông. Okay gang, so sekarang ni kita masih lagi mencari udang. Yang Kenya ni dia dah dapat dia dah dapat dalam 3 ekor, tapi saiz agak Maggi lah. So sekarang ni saya kena set up mata kail dulu, baru selesa untuk mancing. Yang ni dari tadi duk tarik angkat belum sangkut. Mata yang kat situ cari depan ni rugi. Masih belum sangkut je. Makan. Yang ni pematin patin pun belum naik lagi. Kita tengah mencari patin. Ni mencari udang. Dan di sana juga udang. Kenyak mancing aku, Kenyak, tolong. Tolong mancing aku. Ada tu, ada. Ada? Ada tak? Cangkuk kan dia, tinggalkan. Tegangkan tali. Tegangkan tali. Ada karenya lagi tak? Tak ada. Tak ada? Biar aku angkat lagi. Sangkut kan, Kenya lambat. So kawasan ni saya rasa ni Sungai Kuala Selangor. Lokasi tu saya tak berapa tahu, sebab saya tak pernah mancing kat sini, first time. Udang lompat geng. Dia lompat geng. Ni saya udang lagi dulu. Buat lesen jadilah kan. Jadi lesen. Tadi dah makan dah tadi. Kenya lambat karau. Okay gang, so sekarang ni saya nak mancing. Ikan dah udang dah start makan, kita kena mancing. Tadi pagi tadi dia agak slow, so saya macam tak ada mood. Okay, let's go gang. A few moments later. Okay gang. Ada dah hasil dia. Ya udah betul gang. Lesen. Okay, tak apa. A few moments later. Okay guys, so sekarang kita orang masih lagi menunggu. Tapi tadi ada yang dah dapat tapi kita orang tak sempat nak rakam, sebab masing-masing tengah layan mancing masing-masing, tak sempat nak rakam. So ni adalah hasil tadi, yang sementara tadi. Adalah beberapa ekor, 5-6 ekor ke 7 ekor macam itulah. Ada juga tapi tak sempat, masih mencari hasil. Sekarang ni buat masa ni yang winner tu Kenya. Ni baru seko lesen dia. Dia baru seko, dia dah tidur. Driver ngantuk kan. Bukan driver. Tekong ngantuk. Sampah turun sekarang ni. Air tengah surut. Sekejap lagi insyaAllah kita akan rakam hasil dia. Semasa tengah tunggu turn. Okey, kita akan pastikan hasil lepas ni lebih padu dan mantap untuk korang semua. Okay, let's go.